Pada laman income, anda akan dapat melihat bonus report anda di sini. Pada bahagian atas di sebelah kanan anda, terdapat butang tarikh yang membolehkan anda untuk melihat maklumat bonus yang telah anda dapat. Sebagai contoh, jika anda memilih all time date, laman ini akan memaparkan bonus yang telah anda dapat sepanjang anda menyertai maksima. Sponsor bonus report ialah bonus yang anda dapat jika anda menaja orang lain. Melalui paparan ini, anda akan dapat melihat tarikh bonus tersebut dikeluarkan, daripada siapa bonus ini datang, nama ahli, level, di mana cuma ada 3 level dalam sponsor bonus, nilai point value, peratus bonus yang diperolehi, serta jumlah bonus yang anda dapat. Pada bahagian Development Bonus Report, anda akan dapat melihat tarikh bonus anda diperolehi pada bahagian date di sebelah kiri anda. Dan, sekiranya tiada bonus didapati pada tarikh tersebut, maka tidak akan ada sebarang penyata yang akan dipaparkan. Selain itu, anda juga dapat melihat nilai point value pada setiap bonus, peratus bonus yang diperolehi, serta jumlah bonus yang anda dapat. Seterusnya, Dynamic Bonus Report. Melalui paparan ini, anda akan dapat melihat tarikh dynamic bonus anda dikeluarkan, member code, nama downline, level downline anda, nilai point value, peratus bonus yang diperolehi, serta jumlah bonus yang anda dapat. Pada bahagian bonus summary, mengikut tarikh yang telah dinyatakan di sini, anda akan dapat melihat rumusan keseluruhan mengenai bonus anda, sama ada sponsor bonus, development bonus, dynamic bonus, leadership bonus dan juga total bonus yang anda perolehi. Dan akhir sekali, pada bahagian performance history report, anda akan dapat melihat perkembangan point value yang anda perolehi setiap hari, jumlah point value yang terkumpul, sama ada bring forward left ataupun bring forward right, jumlah point value yang anda dapat pada hari ini, jumlah point value yang dibayar, left dan juga right yang telah dipadankan, carry forward, left dan right, dan juga bonus amount. Sebagai contoh, kita lihat pada tarikh 7 hari bulan 9, jumlah PV bring forward adalah sebanyak 4,543,525. Dan pada hari ini, terdapat 3,700 yang masuk pada sebelah kiri dan 300 yang masuk pada sebelah kanan. Jumlah yang dibayar pula adalah sebanyak 300 dan setelah dicampurkan, jumlah yang tinggal adalah sebanyak 4,546,925 di sebelah kiri dan di sebelah kanan adalah kosong kerana telah dipadankan pada pay left dan pay right. Manakala, amount yang diperolehi ialah sebanyak RM60, iaitu 20% daripada jumlah PV yang telah dibayar.